Terbang riang si rama-rama, terbang hinggap ke dalam taman. Syamil Ramlan, empunya nama, orangnya hebat, penuh wawasan. Tokoh Siswa 2025 kita bawakan untuk hari ini. Okey, apa perasaan pertama mendapat anugerah tokoh siswa? Kita start terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama dengan Unimap Podcast untuk hari ini, seperti biasa kami bawakan insan-insan hebat untuk masuk ke dalam studio Unimap Podcast ni, sebab hari ini kita ada tokoh pelajar baru saja, fresh lagi baru lagi masih panas lagi okey, masih tak boleh move on lagi masih lagi dalam mood petang anugerah tokoh siswa. Macam tu, insyaAllah. Macam tu lagi Okey. Syamil Ramlan merupakan, kalau sebelum ni Syamil adalah YDP. Ya, saya sebelum ni YDP MPP Unimap. MPP Unimap. Untuk sesi lepas lah. Yang lepas Yang lepas. Okey, dan sekarang ni apa keadaan terbaru selepas Keadaan terbaru sekarang ni mundar-mandir tanpa jawatan. Tanpa jawatan. Mundar-mandir Tapi tanpa masih lagi orang kata apa, menjadi satu sumber rujukan lah. Ya. Sebagai seorang pemimpin pelajar. Okey, Syamil, macam mana perasaan baru-baru ini dalam anugerah tokoh siswa 2025, di mana satu anugerah yang menobatkan kegemilangan ataupun pencapaian mahasiswa-mahasiswi dalam macam-macam skop. Okey, kita ada yang daripada kemimpinan, ada yang daripada sukan, betul, kebudayaan. Betul. Apa lagi kategori-kategori yang ada? Kita ada kategori inklusif, which is untuk golongan OKU. Kita ada lagi apa lagi? Seingat saya anugerah gemilang siswa untuk pelajar-pelajar yang aktif dalam universiti. Jadi untuk Syamil dapat anugerah apa untuk hari tu? Untuk saya, alhamdulillah saya dapat anugerah kalau based on yang saya dapat adalah, yang pertama adalah saya pun tak ingat sebenarnya. Banyak sangat award. Saya dapat tiga. Dapat tiga jenis. Termasuk dengan yang kategori utama ni? Kategori utama yang saya dapat tu anugerah tokoh siswa lah. Baik. Kemudiannya yang kedua adalah anugerah kepimpinan siswa. Dan yang ketiga itu bukan anugerah. Tapi ini adalah tokoh kepimpinan siswa. Iaitu macam pemberian khas lah. Ya, pemberian khas. Nak kata pemberian khas bukan, tapi dia masih lagi declaration as tokoh siswa tu. Yang itu atas kapasiti membawa nama MPP lah, dan kepimpinan pelajar secara keseluruhan. Okey, baik. Secara jujurnya lah dah pegang kepimpinan pelajar dah 2 tahun kan. Memang membayangkan lah, memang satu hari nanti akan dibawa sebagai salah seorang yang naik ke pentas untuk mendapat anugerah tokoh siswa, ataupun tak terlintas pun dalam fikiran bahawa satu hari nanti Syamil akan berada dalam ataupun berada di tahap sekarang? Okey, nak cakap selalunya lah orang kalau kata based on kepimpinan ni, dia merasakan aku nak jadi MPP, mesti aku akan dapat something. Tapi pada saya lain. Pada saya lain, dan konsep bila saya memegang tampuk kepimpinan ini, yang paling penting adalah untuk kita membuat benda tu dengan keikhlasan lah. Selama 2 tahun saya berada dalam bidang kepimpinan di Unimap ini, banyak benda yang saya belajar. Bukan hanya sekadar kepimpinan. Kalau Abang Amir pun tahu, saya bukan daripada kepimpinan. Saya pun daripada latar belakang kamera ini pun, saya pernah bekerja sebagai technical punya orang pun saya bekerja. Syamil dalam jurusan apa Syamil? Saya actually daripada jurusan New Media Communication. New Media. Dan banyak benda lah saya belajar. Dari aspek kepimpinan, komunikasi, kemudiannya dari aspek kesukarelawanan dan sebagainya lah, termasuklah hal-hal berkenaan teknikal yang pada akhirnya kita memerlukan satu insan kepimpinan, pemimpin tu yang selalunya boleh buat semua benda lah. Okey, kita flashback, patah balik sedikit. Sebelum Syamil menjadi YDP Okey, macam mana perjalanan Syamil masa awal-awal dekat Unimap ni? Nak cerita pasal di Unimap ni, saya masuk Unimap pada tahun 2018. Waktu tu diploma lah. Kemudiannya saya sambung degree, saya berehat sekejap untuk cari duit sikit lah, wang saku untuk sambung belajar. Kemudiannya barulah saya sambung belajar pada tahun 2023. 2023. Kemudiannya
Yang waktu itulah memang kita dah terlibat secara langsung lah. Secara langsung dengan kepimpinan universiti. Dengan So masa diploma diploma pun actually terlibat. Aktif juga, First kita terlibat dengan program, saya terlibat dengan MPKK. MPKK Universiti Alam waktu ketika itu. Di bawah kelolaan, saya kena sebut juga. Siapa yang jadi punca saya jadi MPKK waktu ketika itu. Antaranya yang ajak saya waktu itu Dr. Nosyah. Yang dahulunya timbalan pengarah jabatan penolong pengetua, kemudiannya Dr. Nosyah dipindahkan ke JHAT sebagai timbalan pengarah. Dan Dr. Nosyah lah yang banyak guide saya waktu ketika itu untuk Syamil kena jadi MPKK. Dia lah orang pertama yang memperkenalkan Syamil di mata ramai sebagai seorang yang ada talent untuk menjadi seorang pemimpin. Betul tu? Lebih kurang lah. Dia actually Dr. Nosyah ni lah yang banyak mengacuankan saya tu sehingga kepada hari ini. Okey, antara sepanjang tempoh 2018 sampai 2025, apa program ataupun aktiviti yang berimpact? Paling Syamil rasa yang itu yang paling best, paling wow. Saya sebenarnya dah lupa dah bang. Bila terlampau banyak ni, kita dah lupa yang mana yang berimpact. Tapi bila kita cakap pasal berimpact ni, satu, kita memberikan program-program yang terbaik lah untuk student. Kita buat program mostly untuk satu kebaikan untuk student lah. Antara program yang kita pernah anjurkan, yang pertamanya eksplorasi rukun negara. Yang itu tahun bila tu? Yang itu tahun 2023 tak silap saya. 2023. Kemudiannya Suka Perlis yang mana kita anjurkan waktu ketika itu, saya pun sebagai komunikasi korporat, dan ada lagi 2-3 program seperti program himpunan pelajar yang kita kumpulkan gather pelajar dalam satu dewan untuk kita dapatkan resolusi apa benda yang pelajar-pelajar nak, apa benda yang student nak. Itu antara program-program yang berimpak lah yang kita jalankan. Jadi banyak lah, itu yang berimpak. Yang lain-lain tu ada banyak lagi lah. Actually ada banyak lagi. So macam mana Syamil bahagikan masa ni? Okey tak dengan belajar, dengan nak beraktiviti, kita punya masa sendiri, live dengan kawan-kawan. Takkan sepanjang kat Unimed ni berprogram je kan? Okey, konsep saya untuk kita bekerja ni, yang paling utama manage masa. Cukup masa, rehat. Janganlah nak lajak-lajak. Konsep kita macam, saya selalu terapkan diri saya, okey, aku masuk kerja, aku akan bangun awal, pukul 8, okey, aku akan settlekan program. Saya akan settlekan program, dan kemudiannya sebelum pukul 5 ataupun pukul 6 kena habis dah. Okey. Kena ni lah, maksudnya settle lah je tu. So kita sambung esok. Melainkan lah kalau ada program-program ad hoc dan sebagainya, itu mungkinlah lewat sampai ke lewat malam kan. Syamil memang aktif daripada sebelum saya seorang pengawas sekolah. Saya daripada ni lah sekolah lah. Cumanya waktu saya sekolah tu, saya jadi ketua pengawas. Kemudiannya waktu tu, kita waktu tu pun tak ada lah kepimpinan sangat. Faham. Kita just diminta oleh guru sekolah, okey, Mel tolong jadi ketua pengawas. Tapi waktu ketika itulah, tapi once masuk Unimed, banyak benda yang kita tengok. Bukan hanya sekadar, aku kena memimpin je, aku kena suruh orang buat kerja. Bukan. Jadi pemimpin ni bukan soal kita suruh orang buat kerja. Jadi banyaklah cabaran. Kita faham sebagai MPP memang tekanan nak pegang title MPP tambah-tambah YDP kan. Memang sangat suka. Tu antara yang the biggest one lah. Masa Syamil jadi YDP. Apa yang rasa yang paling besar dia punya cabaran dia? Bila kita cakap pasal cabaran ni abang, satu benda yang saya tengok adalah untuk kita melawan diri sendiri. Itu cabaran yang saya rasa yang saya hadapi sepanjang, bukan sekadar jadi MPP. Jadi pelajar, sebelum saya jadi pelajar sekalipun, sebelum saya jadi YDP sekalipun, saya merupakan presiden kelab. Waktu itu cabaran dia, kita nak lawan diri sendiri. Macam mana nak bagi yang terbaik? Macam mana kita ni nak bagi yang terbaik? Kadang-kadang balik dengan keadaan
kita penat, nak overthinking dan sebagainya dengan keadaan waktu tu tekanan kerja, macam mana kita nak selesaikan dengan belajarnya macam mana. Dan waktu itu yang saya rasa yang bila sepanjang jadi pemimpin ataupun kepimpinan mahasiswa ini, yang saya rasa kita nak melawan diri sendiri. Jadi bila kita rasa kita tak mampu buat, tapi kita kena buat, itulah cabaran dia kan. Ada hari yang kita ada semangat. Hari ni semangat nak buat semua benda. Tapi esok berubah. Bila dapat tekanan yang program A ataupun aktiviti A, benda A yang kita buat, tiba-tiba esok tak ada mood dah. Macam mana nak counter back? Benda tu kita every time, setiap hari yang saya selalu terapkan lah bang dalam diri saya. Okay, aku bangun ni, aku nak selesaikan. Pas mayang subuh apa semua, okay, aku bangun, aku nak selesaikan. Okay, sebagai contoh lah, saya pernah pengalaman ataupun memori yang saya tak akan lupakan adalah beberapa isu yang saya terjadi waktu ketika saya jadi MPP lah. Antaranya contoh kemalangan. Kemalangan adalah benda yang saya tak akan lupakan sehingga bila-bila. Sehingga hari ni pun saya tak boleh lupa kes-kes kemalangan yang terjadi waktu ketika saya jadi MPP. Kawan-kawan juga lah kan? Semua student-student ni semua kawan-kawan saya. Itu kadang-kadang bila saya terdetik benda tu dalam hati, dia jadi sedih. Macam tahun lepas, pelajar-pelajar tak ada air. Saya tak boleh lupakan sampai sekarang. Susah lah benda tu. Saya memang sedih bila tengok benda tu. Yalah, sebab Syamil YDP kan, dia adalah perantara di antara student dengan pihak pengurusan universiti. Dan pada waktu itu, saya rasa macam, okay, Mel, hang kena buat benda ni sampai settle. Hang kena buat benda ni sampai settle. Dan yalah, memang kita pun dapat tekanan daripada pelajar. Macam mana nak selesaikan ni. Masa tu macam mana dengan study, Mel? Study waktu tu kita kadang-kadang kita jadi MPP bang. Satulah, saya selalu bergantung kepada kawan-kawan lah. Kepada kawan-kawan yang bukan MPP ni lah. Saya mostly kita tanya kawan-kawan, okey, apa benda yang aku terlepas? Bantu aku. Bantu saya Sat. Lepas tu nanti mereka akan bantu lah. Okey. Jadi nampaklah sebenarnya tak mudah pun. Tak mudah pun. Kita nampak benda ni macam yelah orang kata apa, depan orang kena senyum. Tapi betul. di belakang itu yang kita nak sampaikan. Ciri apa yang patut ada pada seorang mahasiswa ni kalau nak dapat anugerah tokoh? Okey, bila kita sebut pasal ciri ni, yang paling utamanya, ciri yang kita perlu letakkan adalah satu yang saya rasa, you kena ada diri you sendiri dulu. You kena tahu tempat yang bergantung untuk diri you. Kalau kata you hanya sekadar, aku nak jadi MPP lah. Saya nak jadi MPP lah tahun depan. Tak boleh. You kena ada something dalam diri you. Kena tahu apa kita ada dulu baru boleh buat. Kena tahu ada dalam diri ni. Sebab once jadi MPP, untuk pengetahuan semualah, termasuk yang lihat dalam live, bila jadi MPP ni, kita tak ada masa dah. Kita tak ada masa untuk nak belajar satu-satu, macam mana kita nak sebagai contoh nak buat paperwork, nak buat itu, nak buat ini. Tak. Jadi MPP memang kita akan betul-betul all out. Dia bukan sekolah untuk nak mengajar. Ya, bukan. Tapi memang konsep saya dulu memang kita akan ajar lah. Kalau tak tahu, tanya. Okay, Coach Syamil mesti ada satu ikon ataupun macam idola lah, figura. Sebenarnya Syamil akan contohi siapa? Saya suka scroll TikTok. Sebenarnya saya suka scroll TikTok. Saya suka tengok how politician bercakap depan orang ramai. Macam mana politician influence orang. Itu yang saya rasa, aku ada kelebihan bahagian lain dah. Macam mana aku nak berhadapan dengan student-student, nak berhadapan dengan staff dan sebagainya. Itu yang saya rasa, bukanlah saya tak ada idola yang special. Sebab saya punya konsep semua bergantung pada diri saya. Kadang-kadang saya tengok, saya dapat advice daripada ayah saya macam mana nak manage.
Lepas tu tak tahu sikit, okey boleh saya pergi tanya pegawai. Sebagai contoh saya pergi tanya Encik Mas. Encik Mas, ni nak buat macam mana? Okey. Ni contoh Encik Mas, saya dah buat paperwork ni. Okey ke tak macam ni? Saya selalunya konsep saya macam tu lah. Merujuk kepada mereka yang pakar lah. Ya. Okey. So takrifan Syamil untuk Idola. sebuah kejayaan. Untuk sebuah kejayaan. Kalau Syamil sendiri, Syamil mendefinisikan sebuah kejayaan tu sebagai apa? Kejayaan tu pada saya tak ukur kepada yang saya dapat pada hari ini. Ini sebagai contoh lah. Yang saya dapat hari ini bukanlah kejayaan. Tapi ini adalah titik permulaan. Dan kejayaan saya ni yang mungkinlah pada orang luar ataupun yang melihat video live ini, yang saya rasa kejayaan yang pada hari ini bukan milik saya dan bukan hak saya. Ini adalah hak semua orang. Sebab kejayaan yang kita betul-betul dapat tu adalah kita dapat memimpin sesuatu benda itu dengan berjaya lah. Ataupun kita capai, contohlah. Saya setiap kali kejayaan yang saya selalu dapat adalah dengan menangis. Abang faham tak? Contoh. Okey, saya dah berjaya menyelesaikan MPP dengan baik sebagai contoh. Itu adalah satu kejayaan yang saya rasa saya tak akan lupakan. Setiap kali habis satu masalah, selesai satu isu ataupun masalah, itu adalah saya rasa merupakan satu kejayaan yang saya tak akan lupakan. Hari ni baru saya dapat rasa siapa Syamil Ramlan ni sebenarnya. Sebelum ni kita sembang, kita berjumpa bila event, bila betul. program. Jadi bila in person macam ni, baru kita nampak sebenarnya dalam diri Syamil tu dia ada satu semangat yang bukan hanya untuk diri dia, tetapi dia nak melihat satu kejayaan pasukan. Good job. Okey. Jadi tak panjang masa. So sekarang ni sebagai penutup, kata-kata motivasi daripada Syamil untuk kawan-kawan yang kalau boleh nak lah juga ada dekat tempat Syamil sekarang ni. Walaupun dia penuh dengan cabaran, dia penuh dengan satu dugaan tak mudah. Tapi insyaAllah kalau dengan semangat ataupun kata-kata ini akan bawa mereka untuk masuk dalam line ni. Ya. Okey, kita sebut pasal kejayaan ni, yang paling utamanya lah saya menyerulah kepimpinan mahasiswa, terutama sekali yang mana tahun 1 lah terutama sekali kan. Sebab kita sekarang kita nak lahirkan kepimpinan. Untuk pengetahuan abang, kita nak lahirkan kepimpinan lebih banyak. Pelbagai program-program prospek berkenaan dengan kepimpinan pun dah dianjurkan oleh HEPA dan sebagainya kan. Tapi hari ini saya nak menyeru kepimpinan mahasiswa untuk terus pergi aktif. Mungkin cabaran-cabaran itu kadang-kala menduga kita. Tapi ada masanya you akan ada rasa happy, ada rasa sedih. Tapi itu adalah bergantung pada diri you. Bergantung pada diri you, macam mana you nak menyelesaikan. Dan itu adalah kita selalunya, kalau saya sebut, masing-masing ada kebijaksanaan masing-masing. Gunalah kebijaksanaan masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Kalau tak tahu, tanyalah bang. Tu je, simple je konsep kita. Kalau tak tahu, tanya. Dan along the way dalam kepimpinan ni, jangan mengalah dan janganlah ada sifat dendam antara satu sama lain. Dalam mana-mana kepimpinan pun, tak kisahlah kepimpinan di dalam universiti ke, di luar ke, mana-mana kepimpinan pun, kalau you ada sifat dendam, benda tu akan merosakkan organisasi sebenarnya. Betul. Dan saya selalu ingatkan pada diri saya dan anak-anak buah saya dulu MPP lah. Cakap, jangan lupa buat baik. Jadi macam mana pun, buat baik lah. Kena tikam belakang atau mana pun, kena hentam atau mana pun, buat baik lah. Macam mana pun hidup kita, at the end kalau kita berdendam, takkan selesai masalah. Itu yang saya selalu terapkan. Hari-hari, tiap-tiap kali bangun pagi bang, aku kena buat baik juga macam mana pun. Dendam pun macam mana, marahnya macam mana pun orang kat kita, buat baik je. Dan bila kita buat baik, sebenarnya kita nak mendidik orang. Mendidik orang macam mana orang nak ikut rentak kita.
Macam mana orang nak follow kita punya style, kita punya konsep bekerja tu. Berkonsep macam mana konsep kita nak memimpin. Itu yang saya selalu cakap. Buat baik-baik. Kan, ini yang orang kata kita balas kejahatan dengan kebaikan. Ya, betul. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Syamil, thank you banyak-banyak. Okay. Memberi inspirasi untuk pelajar-pelajar semua kat luar sana. Abang pun belajar sesuatu daripada Syamil hari ni. Kan? Okay, thank you so much. Semoga terus berjaya lah. Ya, Okay, terima kasih, abang. untuk tempoh masa yang masih lagi dengan Unimap. Semoga lepas ni lebih berjaya macam mana yang Syamil cakap tadi. Kejayaan adalah satu perjalanan lah kan. Ya, betul. Perjalanan baru yang nak membuka satu lagi Lembaran baru. lembaran untuk kita. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak untuk tempoh masa ini meluangkan masa bersama dengan Unimap Podcast. Kita akan jumpa lagi untuk ramai lagi insan-insan hebat, figura yang macam Syamil ni yang kita akan bawa masuk untuk kita sembang lebih dekat. Kan? InsyaAllah boleh. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa subscribe, like dan juga follow kami di Unimap Podcast. Assalamualaikum. Jumpa lagi.